Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati pengurusi Masjid Ar-Rahim di Titok Bandar, pegawai-pegawai masjid serta para hadirin hadirat muslimin muslimat serta panelis forum pada malam ini. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta rahmat daripadanya dapatlah sama-sama kita hadir pada malam ini, pada majlis ilmu yang diadakan pada malam ini. Insya-Allah di ruangan masa yang ada ini, sementara kita sama-sama menantikan masuknya waktu fardu Isya, mari sama-sama kita mendengar dan mengambil serba sedikit ilmu yang akan disampaikan dalam forum yang akan kita kupas yang bertajuk peranan Muslim dalam hidup bermasyarakat majmuk. Untuk makluman muslimin muslimat hadirin hadirat sekalian, forum dakwah ini bersempena dengan program Jelajah Masjid Negeri Perlis Adam Tan yang berada di hujung sana. Beliau merupakan eksekutif dakwah dan penyelidikan Multiracial Rivet Muslim MRM. Dan juga di sebelah saya iaitu panel yang kedua, saya rasa tak asing lagi di negeri Perlis ini, iaitu Brother Marcellus Morin yang merupakan pengurus Perlis Center of Wisdom. Jadi tuan-tuan dan puan, sebelum saya bertanyakan soalan kita pada malam ini kepada panelis, suka di sini untuk saya ingatkan diri saya dan juga panel yang berada di hadapan ini berkaitan dengan masa. Iaitu pusingan, iaitu forum kita pada malam ini akan kita buat sebanyak 2 pusingan. Iaitu pusingan yang pertama sebanyak 15 minit kita berikan kepada setiap panel. Dan juga pusingan yang kedua, insya-Allah kita cuba untuk berikan masa kepada panel kita selama 10 minit. Jadi saya harap panel-panel kita pada malam ini dapatlah menepati masa yang telah pun ditetapkan, insya-Allah. Jadi saya kira panel kita telah pun bersedia untuk menjawab persoalan yang saya akan ajukan pada malam ini, insya-Allah. Baiklah, kepada panel yang pertama, Brother Adam Tan. Apa khabar, Brother? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh pakai mic. Pakai ni. Okay. Baik, Brother. Apabila kita sebut kehidupan di Malaysia ni, di negara kita ini, kita mempunyai masyarakat berbilang kaum. Pakai tu. Jadi apabila kita sebut berkaitan dengan berbilang kaum ataupun masyarakat majmuk yang ada di Malaysia ini, sudah pasti kita mesti memainkan peranan ataupun kita mestilah memahami. Jadi untuk itu saya ingin memohon kepada Brother Adam Tan untuk menjawab mengapa pentingnya untuk umat Islam memahami dan memainkan peranan dalam masyarakat majmuk khususnya di negara Malaysia ini. Silakan, Brother. Okay, baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada saudara pengacara dan juga moderator kita pada hari ini, Ustaz Saiful, dan juga sahabat saya di Marcellus di sebelah saya. Baik, untuk yang persoalan dalam pusingan pertama ni tentang mengapa pentingnya untuk kita sebagai Muslim kita faham peranan kita, terutamanya kita kata konteks Malaysia ni yang masyarakat dia majmuk, ada berbilang bangsa, ada berbilang agama juga. Jadi sebelum kita masuk pada pentingnya, pertama sekali kita kena faham dulu sebenarnya apa peranan kita sebagai Muslim ni dalam masyarakat majmuk ni. Ni macam selalu kita katalah dalam khutbah Jumaat kita kata ittaqullah, kita bertakwa. Tapi ya, kita tahu bertakwa tu apa. Tapi bagaimana, apa definisi takwa tu? So sekarang kita kata peranan kita sebagai Muslim dalam masyarakat majmuk ni,
Apa peranan sebenarnya? Dan dari apa yang saya lihat, terutamanya pada masyarakat majmuk di Malaysia dan juga zaman sekarang, yang paling penting adalah kita sebenarnya kena menunjukkan keizahan sebagai seorang Muslim. Apa maksud izah kat sini? Iaitu kita tunjukkan sebagai Muslim kita berani, kita bangga kita menjadi seorang Muslim. Sebab hari ini apa yang berlaku adalah ada kalanya kita hilang keizahan tu. Dan saya ingin memetik satu ayat daripada sahabat baginda Rasulullah SAW, Umar Al-Khattab radhiyallahu an berkata, aku khawatir di satu hari nanti orang-orang yang tidak beriman akan bangga dengan kebatilan, tetapi orang beriman pula dia malu dengan keislamannya. Dan itu yang berlaku pada hari ini. Kita boleh nampak hari ini ada Muslim yang dia takut menunjukkan dia adalah seorang Muslim. Sehingga ada yang kita boleh lihatlah, sekarang kita lihat secara konteks yang lebih luas di peringkat antarabangsa. Kalau dalam negara-negara barat, apabila Muslim tertindas, mulalah masyarakat Muslim dia takut untuk menunjukkan dia adalah seorang Muslim. Sehingga akan ada yang, contoh kita kata tidak berhijab. Sebab apa? Dia takut. Dia takut menunjukkan keizahan itu. Nah, kalau kita lihat balik pada kisah para sahabat, ambil balik contoh Umar tadi. Bagaimana Umar menunjukkan keislaman dia. Pada awal kita tahu Umar memang seorang yang berani, seorang yang garang, memang badan dia besar juga dari segi fizikalnya. So awalnya memang seorang penentang Islam. Tapi selepas masuk Islam, benda pertama selepas syahadah, dia pergi ke setiap rumah. Contoh dia pergi ke rumah Abu Jahal. Tanya, kau tahu tak aku dah jadi Muslim? Lepas tu pergi orang lain bagi tahu. Lepas tu pergi ke tengah bandar Mekah bagi tahu, aku hari ini dah jadi Muslim. Dia berani untuk memberitahu orang dia adalah Muslim. Ataupun kalau kita lihat pada sebelum hijrah, majoriti sahabat ketika hijrah, mereka disebabkan ada penindasan daripada kaum Quraisy waktu itu. Jadi apa mereka buat? Mereka hijrah ke Madinah pada waktu malam. Tapi Umar dia lain. Dia pilih waktu pagi. Waktu pagi dia pergi tengah bandar bagi tahu, aku hari ini nak berhijrah ke Madinah. Jadi siapa berani nak tahan aku, mai sini. Itu keberanian dia, keizahan dia di situ. Jadi sekarang kita kata sebagai Muslim, kita kena ada keizahan tu pada hari ini. Itu peranan kita, terutamanya dalam masyarakat majmuk. Kita lihat hari ini Malaysia majoriti adalah Muslim, 60%. Dan saya nak ambil satu hadis untuk kita kaitkan benda ni. Kita mungkin ada yang tuan-tuan dan puan-puan yang pernah dengar tentang hadis tentang bila Nabi sebut tentang al-wahan, penyakit al-wahan, iaitu cinta dunia, takut mati. Tapi kalau kita baca hadis tu sebenarnya panjang. Di depannya permulaan dia adalah Nabi bagi tahu para sahabat, di satu hari nanti kalian, iaitu umat Islam, akan dikerumuni oleh, dikepung oleh seluruh manusia ibarat makanan dalam pinggan. Itu analogi. Makanan dalam pinggan. Nah, kalau kita lihat contohlah, di depan kita ada satu kek. 10 orang datang makan dia. Adakah kek ini dia akan melawan ataupun dia akan defend? Dia nak, jangan makan aku. Dia takkan buat apa? Dia duduk kat situ. So kat sini Nabi kata umat Islam akan dikerumuni oleh seluruh manusia ibarat makanan dalam pinggan. Maksudnya waktu itu kita macam makanan lah, kita tak buat apa-apa, kita takkan menyelamatkan Islam. Jadi waktu itu sahabat pun tanya, adakah waktu itu bilangan kami sedikit? Tapi Nabi kata tak, bilangan kamu banyak ibarat buih di lautan. Kita tahu buih di lautan ada banyak, tapi kenapa waktu itu dikerumuni tapi ibarat makanan? Maksudnya kita dah hilang keizahan tu. Dan sambungannya Nabi kata waktu itu Allah telah mencabut rasa ketakutan golongan-golongan yang belum Muslim ini terhadap kalian, iaitu Muslim. Dan kalau kita lihat masyarakat majmuk kat Malaysia, majoriti Muslim. Tapi ada kalanya kita sebagai Muslim, kita takut pula nak menzahirkan kita sebagai Muslim. Dan untuk program ni kita kata siri ada tentang forum dakwah. Jadi hari ini kita takut untuk memberitahu masyarakat di luar, terutamanya yang masyarakat yang majmuk, yang berbilang agama ini, bahawa kita adalah Muslim.
kita contoh dalam Quran sebut waqala innani minal muslimin. Nah, katakan aku adalah muslim. Macam Umar buat. Umar bagi tahu orang-orang yang belum muslim tu, Quraisy, musyrikin, Abu Jahal, Abu Lahab, bagi tahu dia adalah muslim. Untuk apa? Itu adalah dakwah dia. Nak bagi tahu masyarakat dia muslim. Sebab tu kalau kita lihat hari ini saya percaya tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar tentang Islamofobia. Takut dengan Islam. Iaitu masyarakat yang non-muslim ni mereka takut dengan Islam. Ataupun kalau kita kata sekarang ada satu lagi terma, Islamodium. Fobia, takut. Tapi Islamodium pula benci dengan Islam. Benda ni yes kita kata bukan saja negara barat ada, tapi kat Malaysia sendiri ada benda yang berlaku pada hari ini. Sebab kita mungkin lihat Islamofobia, Islamodium ni adalah golongan yang belum muslim ni takut dengan Islam. Tapi sebenarnya bukan saja belum muslim ni, muslim sendiri takut dengan Islam. Islamofobia tu ada dalam diri Islam. Sebab macam tadilah, hilang keizahan tu. Takut bagi tahu saya adalah muslim. Ataupun hari ini akan wujud pula satu alasan orang akan kata muslim, kata kita kena menjaga keharmonian masyarakat maju pada hari ini. Kita bertolak ansur. Yes, kita kata Islam kita bertolak ansur, kita bertoleransi, tapi ada batasan dia. Kita tak boleh bertolak ansur sehingga kita hilang, sebagai muslim kita hilang keizahan. Contoh, kita kata biasa, isu ni setiap tahun berlaku juga bila tiba perayaan-perayaan tertentu. Dan sebagai muslim kita tahu kita tak boleh sertai perayaan yang berkaitan dengan agama. Tapi akan ada muslim pula, dia kata untuk menjaga keharmonian, maka jom kita sertai sekali. Ya, kita boleh sertai tapi depend on apa yang kita buat. Contoh kita kata hari Christmas. Biasa akan ada yang kata, tak apa, kita ucapkan Merry Christmas. Setakat kita ucapan je, tak apa, perkataan kita ucapkan. Tapi, bila, saya ambil satu contoh je lah tentang Merry Christmas ni. Kita tahu, Merry Christmas ni adalah tentang golongan Kristian menyambut tentang kelahiran Nabi Isa AS sebagai Tuhan, anak Tuhan. Tapi sebagai muslim kita tahu, kita tak beriman kepada benda tu. Kita beriman Nabi Isa sebagai seorang Rasul. So, golongan Kristian mereka percaya itu adalah anak Tuhan dilahirkan. Tapi, kita tak beriman benda tu. Tapi kenapa kita ucap tahniah pada benda tu? Merry Christmas. Dia ibarat contoh, kalau ada kawan kita datang. Dia datang kat kita, dia bagi tahu, okey, dia fitnah, dia kata, mak bapa kau telah berzina kat luar, dan ada anak luar nikah. Lepas tu dia buat satu kenduri untuk menyambut kelahiran anak luar nikah tu. Adakah kita akan pergi? Ataupun kita ucap tahniah? Tak, itu kawan kita cakap pasal mak bapa. Tapi sekarang, mereka cakap tentang Allah. Allah ada anak. So, di manakah keizahan sebagai muslim? Dengan nama keharmonian, maka kita pergi sambut sekali. Ataupun kita pergi untuk mengucapkan tahniah dan sebagainya. Ya, kita kata, kita bertoleransi tapi ada had di situ. Dan bila kita kata, contoh, bertolak ansur. Ya, bertolak ansur. Tapi kalau disalah faham, bila hilang keizahan tu, dia bukan bertolak ansur. Itu adalah ditolak ansur-ansur. Sehingga hilang sebagai keizahan muslim tu. Tak apa orang buat, kita ikut je untuk menjaga keharmonian, kita join sekali. Ataupun kita kata, yes, kita dakwah. Kita lemah lembut. Lemah lembut dengan hikmah. Tapi bukan jadi lemah dan lembut. Itu bukan dakwah dah. Sebab bila kita kata hikmah, maksudnya ada kala kita bertegas juga. Macam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu ketika berhijrah ke Madinah, itu adalah satu negara Islam pertama yang bermasyarakat majmuk. Selain majoriti muslim, di situ ahli kitab. Golongan Yahudi, golongan Kristian ada di situ. Dan di situlah wujud piagam Madinah tentang golongan Yahudi, golongan Kristian boleh mengamalkan agama mereka. Sama juga perlembagaan persekutuan kita. Perkara 11. Setiap warga negara ada hak untuk mengamalkan agamanya. Tapi, kita kata ada hak tapi tak bermaksud kita sebagai Muslim, kita mengiktiraf agama dia sebagai agama yang benar. Sebab muslim kita beriman bahawa dalam surah Ali Imran
surah ketiga ayat 19. Inna dina indalahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Maka kita beriman benda tu. Islam sahaja agama yang benar. Ya, kita tak iktiraf tapi kita hormat dia. Ada orang nak anjurkan upacara keagamaan. Yes, kita benarkan. Tapi kita tak join sekali sehingga kita macam tanah hadis tadi, kita takut. Dan Nabi kata Allah mencabut ketakutan dalam hati mereka. Sebab tu Islamofobia bukan saja dalam diri yang non muslim. Dalam muslim sendiri dia dah hilang dah. Dia rasa tak apa, kita selagi saya percaya Allah, saya dah beriman, tak apa, saya join ni, tak apa. Hati saya tak percaya, tapi saya boleh join. Tapi benda tu dah bercanggah dah. Sebab apa bercanggah? Sebab kalau kita ada keizahan tu, kita takkan buat benda tu. Bila para sahabat, bila mereka berhijrah ke Madinah, golongan Yahudi mereka ada perayaan-perayaan mereka. Tapi Nabi tak join sekali. Nabi benarkan untuk anjurkan program-program tapi Nabi tak join di dalam program-program mereka. Jadi sebagai kesimpulan untuk yang pertama ni, kita kata, ya, masyarakat majmuk ada bangsa, agama berlainan, ada upacara, ada adat, ada budaya berlainan. Tapi kita benarkan benda tu, cuma apabila dalam berinteraksi dengan masyarakat majmuk ni, kita kena juga berhati-hati supaya kita sebagai Muslim, kita kata kita ada Muslim, kita sertai dengan batas tertentu. Dan jangan lupa, yang penting adalah dengan kita tak join, sebenarnya itu adalah satu bentuk dakwah juga. Bagi menunjukkan Islam adalah agama yang berprinsip. Kita pegang pada Quran dan As-Sunnah. Apa yang Quran dan Sunnah kata, yes, kita akur pada benda tu. Kalau kita tak join sebab itu bab agama, kita tak boleh join. Quran kata begitu, Sunnah kata begitu, maka kita buat benda tu, itulah salah satu jenis dakwah. Mungkin orang ingat terlalu serius ataupun terlalu tegas, tapi yes, dalam hikmah berdakwah ada masanya perlu ada ketegasan untuk kita menunjukkan apa itu Islam sebenarnya. So, wallahu a'lam. Terima kasih kepada Adam Tan di atas kupasan berkaitan dengan persoalan yang telah saya ajukan tadi, iaitu berkaitan dengan memahami dan juga memainkan peranan. Jadi apa yang boleh saya ambil daripada jawapan brother tadi, maksudnya kita sebagai seorang Muslim ni memang kita boleh meraihkan sebab dia orang ada kepercayaan mereka sendiri, tapi kita sebagai Muslim tidak boleh menggadaikan prinsip kita. Maksudnya kita kena teguh dalam prinsip kita untuk dalam akidah itu sendiri. Betul brother? Ya, betul. Baik, selesai untuk pusingan yang pertama bagi brother Adam Tan, dan juga kita pergi ke pula kepada panel yang kedua, iaitu brother Marcellus Mori. Baik brother, di dalam suasana masyarakat yang mudah terpengaruh ini, seperti yang telah pun diuraikan oleh brother Adam Tan sebentar tadi, jadi Islam dalam menangani isu ini. Silakan brother. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, pertama sekali saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan terlebih dahulu kita melahirkan segala rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kebaikan yang Allah telah berkurniakan ke atas kita semua. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bersama-sama untuk kita mengisi ruang lapang kita, mendengar ataupun menyertai forum dakwah yang kami anjurkan ini. Dan kami mengharapkan melalui program ini, mudah-mudahan semangat dakwah kita semakin berkembang dan dakwah masyarakat majmuk ini boleh diperkasakan lagi, secara khususnya di negeri Perlis dan secara amnya di seluruh Malaysia. Baiklah, berbalik kepada soalan yang diberikan oleh sahabat saya Ustaz Saiful, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini sebenarnya kalau kita lihat pada masa kini, kalau kita sebut tentang sentimen perkauman, sentimen agama pada hari ini, ia sangat teruk. Realiti yang kita hadapi pada hari ini
bukan sahaja di kalangan orang bukan Islam, tetapi juga berlaku di kalangan orang Islam. Tadi Brother Adam menyebutkan tentang izzah, kemuliaan kita sebagai seorang Muslim. Bagaimana kita sebagai seorang Muslim kita nak menunjukkan keizahan kita, kita punya kemuliaan kita kepada orang-orang bukan Islam. Dia bukan sekadar kita menunjukkan kita ni solat 5 waktu di masjid. Dia bukan sekadar kita keluar pergi pasar dengan berpakaian, menampakkan diri sebagai seorang Muslim. Tidak. Tetapi antaranya adalah kita juga perlu menerapkan, mengamalkan nilai-nilai Islam itu sendiri. Menunjukkan, orang kata salah apa? Kita menunjukkan akhlak yang baik. Bila dia berkaitan tentang sentimen perkauman ataupun sentimen agama, saya nak sentuh dulu sentimen perkauman. Di Malaysia, saya nak bagi secara khususlah. Kalau kita lihat dakwah kepada masyarakat bukan Islam ini, kebanyakannya apa orang kata? Dikendalikanlah oleh orang-orang yang seperti kami, yang dahulunya kafir, alhamdulillah kini mukmin. Mudah-mudahan. Tetapi tidak dinafikan ramai juga di kalangan kawan-kawan kami yang aktif berdakwah kepada non-Muslim yang berbangsa Melayu. Kita ada Brother Azim, kita ada Haji Noli, kita ada beramai lagi yang kawan-kawan kita yang memang sertai dakwah non-Muslim ini secara aktif. Baik. Dalam masa yang sama, ketika kami berada di lapangan dakwah pada non-Muslim, kami mendapati bahawasanya orang-orang bukan Islam ini, mereka mempunyai sentimen terhadap orang-orang yang majoriti Muslim, yaitu orang-orang yang berbangsa Melayu. Saya bukan Melayu, tapi saya nak habaq lah. Bukan saya nak bagi tahu, bukan nak jadi batu api ni, tapi ada perkara yang saya ingin sampaikan. Mereka melihat kita ni sebagai Muslim, bila kita sebut tentang perkauman, kita contohlah kalau ada orang hina agama Islam, apa kenyataan-kenyataan ataupun tindak balas yang berlaku? Alhamdulillah, ramai tokoh-tokoh agama kita, mereka mempertahankan agama ini. Tetapi netizen yang terlalu ramai ataupun orang awam yang terlalu ramai, mereka bermain sentimen perkauman. Padahal itu tidak ada kena-mengena langsung dengan agama. Sebagai contoh, mana kan ada orang Cina kat sini, berdadam kan. Tengok Cina ni, dia hina agama kita. Betul lah dia Cina, tapi kenapa kita nak sebut bangsa dia? Oh, Cina makan tut. Semua terus dia bagi. Cina sekian, India sekian. Kadazan, Sabah tu sekian, gini. Contoh. Dia hina agama Islam, tetapi kita pula yang bermain sentimen perkauman. Itu tidak menunjukkan akhlak kita sebagai seorang Muslim. Itu yang pertama. Dan mungkin kadang-kadang kita terlupa. Ada mungkin di kalangan kita, mereka merasakan kaum ataupun bangsa saya ini adalah bangsa yang paling baik di muka bumi ini. Bangsa saya adalah bangsa yang paling mulia nak dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Sebab apa? Bangsa saya ini dia disokong, diselaputi oleh agama Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita renungkan ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahu dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat ke-70. Allah berfirman, "Walaqad karamna bani Adam." Dan kami memuliakan anak-anak Adam. Jika kita rujuk di dalam kitab-kitab tafsir, ayat ini sebenarnya membawa maksud apa dia? Anak-anak Adam ini adalah bangsa manusia yang dijadikan, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang yang hidup di muka bumi ini. Yaitu kita semualah. Kita semua ini adalah anak-anak Adam. Bukan Adam Tan. Nabi Adam. Walaupun kita berbeza bangsa. Kalau tengok dekat depan, boleh nampaklah perbezaan bangsa. Ustaz Saiful Siam. Bukan Melayu, sorry. Melayu. Ustaz Mubin, Siam kan? Ustaz Saiful Melayu. Brother Adam Chinese. Saya Kadazan. Ada yang kata ini Cina juga ni. Bukan. Mungkin nampak macam dia tapi bukan dia kan. Saya orang Sabah, saya orang Kadazan. Tapi saya adalah bapa kepada anak-anak Perlis.
So saya berkahwin dengan orang Perlis dan ada anak-anak Perlis. InsyaAllah anak 09. Baik. Dan juga Ustaz Faruqi belum lagi join the club. Baiklah, tuan-tuan dan puan. So walaupun berbeza bangsa, tetapi kita semua berasal daripada moyang yang sama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. So kenapa kita nak rasa aku punya bangsa yang paling mulia, bangsa saya yang paling bagus, sehingga kita merendah-rendahkan agama lain. Kita merendah-rendahkan agama lain. Saya kadang-kadang bila saya duduk saya ramai kawan-kawan yang berbeza bangsa ni. Ada India ramai lah sebenarnya. Kan kita punya antara kita punya anak murid Dr. Zakir Naik yang duduk di Perlis, Brother Zamri Binod, India. Kan? Saya ada ramai kawan Chinese. Antaranya Brother Adam. Bila kami sembang pasal bangsa-bangsa ni kan, dorang kritik bangsa dorang sendiri tak apa. It's okay. No problem. Macam Brother Firdaus Wong. Dia boleh bercakap tentang bangsa Cina itu sendiri. Tapi kita, kalau kita nak cakap tentang bangsa orang lain, boleh. Tapi janganlah sampai kita rasa teruk sangat bangsa ni. Tak. Saya nak bawa kita merenungkan ayat Al-Quran yang mungkin selalu kita dengar, yang selalu mungkin ustaz-ustaz kita di masjid bacakan. Yaitu dalam surah Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Berhenti dekat situ dulu. Apa yang Allah firmankan? Allah bagi tahu, wahai sekalian manusia, kami menjadikan kamu lelaki dan wanita, berbangsa-bangsa, bersuku kaum, supaya kamu saling kenal mengenal. Mudah kita faham kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita ni ada kepelbagaian lelaki dan wanita, berbangsa-bangsa, supaya kita saling kenal mengenal. Tetapi ini adalah amaran untuk para remaja. Jangan gunakan ayat ini untuk cia-cia. Faham tak cia-cia? Faham? Mungkin uncle-uncle pakcik-pakcik kita tak faham kan? Sebab kadang-kadang pick up line kan, awak tahu tak, kita ni diciptakan untuk saling kenal mengenal seperti yang disebutkan dalam surah Al-Hujurat. Boleh saya minta number phone? Janganlah macam tu. Bukan itu tujuan dia. Nak bagi tahu kita ni berbeza bukan sebab kita nak bermusuhan. Berbezanya manusia ini Allah ciptakan adalah untuk kita saling kenal mengenal. Dan mari kita lihat lebih dalam lagi. Kenapa Allah suruh kita saling kenal mengenal? Supaya kita boleh hidup bermuamalah. Kita boleh bermuamalah sesama kita. Bukan sekadar bermuamalah, tetapi kita boleh menunaikan hak sesama kita, hak-hak yang sepatutnya. Antaranya adalah kita menunaikan hak kita sebagai Muslim untuk menyampaikan Islam kepada mereka yang bukan Muslim. Baik, sekejap. Mungkin ada yang tertanya-tanya, itu perbezaan bangsa. Macam mana pula dengan perbezaan agama? Tadi Brother Adam tersebut, kita ada perbezaan agama dan kita tak boleh follow kepercayaan mereka. Islam sahaja agama yang benar. So macam mana kita nak saling kenal mengenal? Ya, ayat ini merujuk kepada perbezaan dari sudut gender, dari sudut bangsa, itu saja. Tapi kita mengimani ayat Allah Subhanahu wa taala bila Allah sebutkan dalam Al-Quran, huwallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Dalam ayat ini Allah bagi tahu apa? Dialah yang menciptakan kamu. Ada dari sebahagian kamu, ada di kalangan kamu yang kafir, dan ada di kalangan kamu yang mukmin. Maksudnya bila Allah ciptakan manusia, ada manusia yang akan beriman. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kita semua beriman dalam masjid ni. Adakah non-Muslim? Kalau ada, kita akan adakan sesi khas lepas ini. Kan? Dan ada juga yang kafir. Baik, kenapa Allah jadikan sedemikian? Ada yang beriman, ada yang kafir. Macam saya sebut tadi, Allah jadikan kita ni juga antaranya sebabnya adalah untuk kita menunaikan hak kita sebagai Muslim. Yang tadi, bila kita Muslim dan Allah ciptakan ada orang kafir, kita perlu memberitahu mereka tentang agama Islam. Kita perlu berkongsi agama kita kepada mereka. Mungkin juga ada yang tertanya, kan bagus, kenapa boleh ada orang kafir dan orang mukmin?
Kenapa ada orang Islam? Kenapa boleh ada Buddha, Kristian, Hindu? Kenapa boleh ada macam tu? Kita lihat dalam satu hadis. Saya lupa hadis ni riwayat mana. Nanti boleh cek. Hadis ini sangat famous lah. Di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap bayi yang lahir di dunia ini, mereka lahir dalam keadaan fitrah. Yang menentukan agama mereka adalah ibu bapa mereka. Sama ada mereka ini Yahudi, atau mereka akan jadi Nasrani, atau mereka akan jadi Majusi. Hadis ini mudah untuk kita faham. Bayi yang lahir di dunia ini adalah bayi yang bersih, suci, bukan sekadar fizikal tetapi juga hati nurani dia, akal fikiran dia. Orang yang hati nurani dia bersih, akal fikirannya bersih, maksudnya adalah dia tengah mengabdikan diri dia pada Tuhan. Maksudnya baby ini di awal dia lahir, dia adalah seorang Muslim yang beriman pada Allah. Yalah, betul. Mungkin kita kata dia belum ada akal lagi. Kita tengah sebut roh yang sebelum ditiupkan ke dalam jasad manusia, sebelum ditiupkan itu, roh ini adalah roh yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila roh itu ditiupkan dalam jasad manusia dan dia lahir dalam keluarga bukan muslim, maka bukan muslimlah dia. Kalau dia lahir dalam keluarga Islam, maka Islamlah dia. Contoh dekat depan ni lah. Saya Saiful dah lah. Saya dengan Brother Adam. Brother Adam lahir keluarga Buddha. Brother Adam lahir dalam keluarga Buddha. Maka Buddha lah beliau pada awal satu ketika dahulu. Alhamdulillah Allah kurniakan hidayah dan asbab dakwah daripada para dai kita. Brother Adam menjadi seorang Muslim, bukan sekadar Muslim, tapi juga menjadi seorang pendakwah. Begitu juga dengan saya. Saya lahir dalam keluarga Kristian, maka Kristianlah saya suatu ketika dahulu. Alhamdulillah Allah kurniakan hidayah untuk berada dalam agama yang suci ini. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah juga telah berikan kita semua ini nikmat Islam. Sama ada yang lahir ataupun tidak lahir Islam, sama aja. Kita sama-sama menerima nikmat Islam. Kalau bila kita sebut tentang nikmat nih, dia soal seronok lah, sedap. Kan kalau kita kata nikmat, makanan ini nikmat. Nikmatnya makanan ini. Maksudnya makanan itu sedap, betul tak? Kita boleh umpamakan, Islam ni best lah. Gitu kan? Tuan-tuan dan puan, saya nak tanyalah. Kalau tuan-tuan dan puan makan nasi Arab marhaba, harap dia bagi diskaun lah sekadar makan kan. Nasi Arab marhaba, tahu? Nasi Arab marhaba. Tak main lagi? Oh, tak tahu lagi noh. Marhaba. Atau mana-mana kedai makan lah. Tak apa, tak jadi Syekh Ahmad Banajan, nanti kita jumpa. Mana-mana kedai makan yang sedap. Kita pergi makan satu kedai makan. Dan kedai makan ni memang makanan yang terbaik. Kita nak bagi tahu orang tak, makanan sana best lah, jom pergi makan lagi. Kita akan bagi tahu kan? Of course kita akan bagi tahu. Tapi bila datang kepada Islam, Islam ini kita rasa nikmat Islam ini. Seronok Islam ini, best agama Islam ni. Soalan saya, ada tak kita kongsi dekat orang lain, kita bagi tahu Islam ini best? Ini soalan saja, nak jawab masing-masing lah. Baik, tuan-tuan, sebagai penutup untuk round yang pertama, saya nak mengajak pada semua orang untuk sama-sama kita menjadi manusia yang sebaik-baik manusia. Di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah bagi tahu apa? Kamu ini dilahirkan di kalangan umat manusia yang terbaik. Kita semua ni umat manusia yang terbaik. Sebab apa? Sebab Allah berikan kita tugas. Allah berikan kita tanggungjawab, iaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Iaitu kita menyeru kepada perkara ma'ruf, iaitu perkara ma'ruf yang paling tinggi tidak lain tidak bukan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mencegah kemungkaran, iaitu kita nak mencegah kemungkaran yang paling teruk, iaitu syirik pada Allah Subhanahu wa taala. So tuan-tuan dan puan-puan, jom kita jadikan diri kita ini sebagai manusia
yang sebaik-baik manusia. Saya kembalikan kepada moderator. Lebih ya? Terima kasih kepada Brother Marcelus Morin di atas jawapan dan juga huraian yang telah disampaikan sebentar tadi. Baiklah, maka selesailah pusingan yang pertama. Jadi insya-Allah kita ada lagi satu pusingan, yang mana pusingan ini merupakan pusingan yang terakhir, dan juga para panelis mestilah menjawab persoalan yang saya akan ajukan berserta dengan membuat sedikit rumusan insya-Allah. Jadi pada pusingan yang pertama sebentar tadi, Brother Adam ada menyentuh berkaitan dengan orang muda sekarang. Jadi untuk pusingan yang kedua ni, Brother, apakah nasihat yang boleh Brother berikan kepada, terutamanya kepada generasi muda ini seperti kita, dan dalam memainkan peranan mereka ini sebagai duta Islam dalam masyarakat yang pelbagai kaum ini? Silakan, Brother. Baik, terima kasih Ustaz Saiful untuk yang soalan kedua ni tentang nasihat untuk generasi muda dalam masyarakat majmuk ni. So saya suka soalan ni sebab saya pun muda, umur saya 29 lagi. Saya belum masuk 3. InsyaAllah last year untuk umur 29, umur 20. Dan masya-Allah kita pun ada generasi, nampak ramai juga yang generasi muda kat sini. Jadi sebenarnya kita bila kata generasi muda ni, kalau kita lihat balik dalam sejarah Islam sekalipun, generasi muda ni dia adalah antara penggerak dalam dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaman dahulu. Banyak contoh, saya ambil beberapa contoh lah sebelum kita masuk pada apa nasihat. Contoh kita kata antara yang pemuda yang paling awal memeluk Islam, yang sangat muda, Ali bin Abi Talib. Umur 10 tahun memeluk Islam. Dan semangat dia memeluk Islam pun lain macam. Sebab pada awalnya bila dengar tentang Islam, Ali bagi tahu pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku nak balik bagi tahu, tanya bapa aku dulu sebelum nak memeluk Islam. Tapi bila keesokan hari, bila Ali radhiyallahu an datang jumpa Nabi, kata nak syahadah, Nabi pun tanya, dah tanya ke bapa kau? Ali waktu tu jawapan dia best. Dia kata, ketika Allah menciptakan aku, Allah pun tak tanya bapa aku. Sekarang aku nak beribadah kepada Allah, kenapa aku kena tanya dulu? So, semangat dia untuk Islam, semangat dia kepada Allah tu. Ataupun pemuda lain kita kata tentang, ada ramai yang dari segi mereka buat bisnes. Abdurrahman bin Auf. Lepas tu kita ada, kita kata duta Islam yang pertama yang dihantar ke Madinah, Mus'ab bin Umair. Dihantar ke Madinah untuk menyebarkan Islam di situ. Lepas tu Nabi pernah kata tentang belajarlah Al-Quran daripada 4 orang. Antaranya Salim Maula Abu Hudzaifah, pemuda juga waktu itu. Abdullah Ibnu Mas'ud. Pada awalnya dia, kalau dari sirah kita tahu Abdullah Ibnu Mas'ud dia muda, dia badan dia kecil. So semua ni pemuda-pemuda ataupun belia, golongan muda pada zaman Nabi, mereka kepakaran dia berlainan, tapi mereka menyumbang untuk agama Islam. Jadi untuk nasihat kepada golongan belia termasuk saya sendiri juga, apa antara benda yang kita boleh faham, saya buat secara ringkas untuk senang nak ingat. Saya buat 5 huruf yang jadi singkatan dia adalah Islam. Huruf pertama, huruf I, ilmu. Kita tadi kata tentang masyarakat majmuk, kita berdakwah kepada masyarakat majmuk yang berlainan bangsa, berlainan agama. So benda pertama kita kena ada ilmu. Nah masya-Allah, kita hari ini biasalah kita dengar orang penabuh lawak. Kalau kita keluar hari ini pun, kita baling satu batu, insya-Allah batu tu akan kena pada seseorang yang at least ada degree. So zaman sekarang, generasi muda memang at least lah sekolah menengah dah habis, majority at least akan ada lanjutan, pembelajaran lanjutan. So untuk bab ilmu ni sebenarnya insya-Allah kita ada. Cuma ada kalanya kita terpengaruh dengan was-was syaitan yang kita rasa ilmu aku tak cukup lagi. Tak boleh lagi lah nak berkongsi kepada bangsa-bangsa lain tentang agama Islam. Tak cukup ilmu. Dan bila saya dengar, saya akan tanya orang tu satu soalan lah. Jadi bagi kamu berapa ilmu yang cukup? Sebab kalau tak cukup, contoh saya kata botol air ni RM1. Kalau saya nak jual RM1, orang tu kata saya tak cukup duit lah. Saya tanya, okay you tak cukup berapa? Saya top up.
So, bila kita kata tak cukup ilmu tu, sebenarnya adalah was-was syaitan. Sebab kita ada ilmu. Dan kalau betul lah kita nak kira berapa ilmu yang kita ada, Nabi dah bagi tahu lah kita. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. So, itulah bilangan ilmu yang kita kena ada minimum. Satu ayat. Tapi, alhamdulillah hari ini kita dah ada ilmu yang lebih dari satu ayat. Kita kata Quran sekali pun, surah Al-Fatihah dah 7 ayat lah. Kalau 3 kul kita kira, 4 ayat, 5 ayat, 6 ayat. Dah lebih 20. So sebenarnya kita ada ilmu tu. Cuma, was-was syaitan yang buat kita takut, kita tak confident. Tak cukup lagi. Nanti bila orang tanya, saya tak pandai lagi. Jadi saya kongsi lah satu kisah sahabat, Abu Bakar As-Siddiq, sebagai satu motivasi untuk kita. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an antara sahabat yang paling awal memeluk Islam. Jadi waktu itu Quran baru diwahyukan. So ayat antara yang awal, surah Al-Alaq, surah Muzammil, surah Mudassir. Tak banyak ayat. Tapi waktu itu Abu Bakar dah start buat dakwah dah. Sehingga, dan kita pernah belajar tentang 10 sahabat yang dijanjikan syurga. Dalam tu, selain Abu Bakar, 5 orang lain yang memeluk Islam sebab dakwah daripada Abu Bakar. Sa'ad ibn Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Jubair bin Al-Awam, Toha. So, dan juga satu lagi, Utsman bin Affan. So, dalam 10 sahabat yang dijanjikan syurga, 5 orang dakwah Abu Bakar. Kalau campur Abu Bakar, dah 6 dah. Majority kita kata, 60%. Walaupun awalnya, wahyu tak banyak lagi sebab peringkat awal. Tapi still Abu Bakar buat dakwah. Sebab yang dia tahu, asyhadu alla ilaha illallah. Itu yang paling penting lah. Nah, insyaAllah kita tahu ayat tu. So, ilmu sebenarnya kita ada. Cuma, kita terpengaruh dengan was-was syaitan yang kita takut. Jadi, pertama, insyaAllah, ilmu tu tak ada masalah sebenarnya. Kita dah ada ilmu. Nombor 2, huruf S. Semangat. Dah ada ilmu tak cukup. Kena ada semangat. Dan semangat ni boleh dikaitkanlah dengan tadi saya sebut tentang keizahan. Kita bangga sebagai Muslim dan kita bangga untuk kita nak sampaikan. Dan ada semangat daripada kisah sahabat juga, Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub kita tahu dia adalah seorang Ansar, sebab tu nama dia Al-Ansari, yang memeluk Islam di Madinah, Ansar. Jadi antara spesial dia adalah waktu awal penghijrahan, bila baginda Rasulullah tiba di Madinah, sementara Masjid Nabawi tengah bina, baginda Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub. Dan start dari situ Abu Ayyub memang berdakwah, bukan saja dakwah biasa tapi di medan perang, jihad. So kita kata generasi muda sekarang, benda yang kita kata generasi muda adalah, yang confirm setiap orang ada, tenaga tu. Itu keistimewaan yang Allah bagi pada generasi muda. Kita ada tenaga. Jadi persoalan dia, bagaimana kita ada ilmu, macam mana kita guna tenaga kita untuk menyampaikan tentang kalimah Allah. Abu Ayyub start dari memeluk Islam, berjihad di medan perang sehingga umur lebih 80, masih kat medan perang. Dan dia tahu waktu itu tengah peperangan antara Muslim dengan Konstantinopel, ataupun hari ini Istanbul. Jadi waktu itu umur 80 masih berjihad. Tapi hari ini kalau umur 80 rata-rata memang dah besar lah. Tapi semangat dia kita tengok Abu Ayyub ni. Dia siap pergi perang lagi umur 80. Dan ketika nazak, sahabat lain tanya, ada tak apa-apa keinginan nak disampaikan? Jadi waktu itu Abu Ayyub kata, sampaikanlah salamku kepada kaum muslimin dan bawalah jasadku. Sebab itu hari ini makam Abu Ayyub berada di sempadan Konstantinopel di Istanbul. Sebab dia berjihad sampai situ. Dan dia minta sahabat lain bawa jasad dia sampai ke situ. So still di medan perang kat situ. Jadi semangat. Kita sebagai yang muda kena ada semangat juga kat situ. Okey, nombor 3. Huruf L. Okey, dah ada ilmu, ada semangat. Seterusnya tindakan kita L, lisan. Sampaikan melalui lisan kita. Kenapa saya kata lisan? Sebab ada kalanya orang akan ingat, okey, kita berdakwah, ya, ada yang akan guna alasan
kita dakwah, kita sampaikan Islam, tak apa. Contoh, Malaysia majoriti Muslim. Maka kita buat apa? Sebagai Muslim, kita kena akhlak yang bagus. Ya, betul. Setuju. Akhlak kita bagus. Tapi kurang satu benda. Lisan tak ada. Sebab, saya pakai analogi. Hari ini, bila kita kata dari segi budaya negara, nilai-nilai murni, kita akan rujuk beberapa negara. Contoh kita kata negara Jepun. Kerajinan dia, kebersihan dia. Okey, kita tahu dia ada nilai baik. Tapi tanya pada diri, berapa antara kita pernah terfikir nak masuk agama Jepun? Walaupun kita tahu nilai dia baik, kita takkan terfikir. Saya bagi katalah insya-Allah majoriti takkan terfikir. Sama juga, kita kata masyarakat majmuk, kita tunjuk akhlak kita baik. Tapi berapa ramai yang betul-betul yang belum Muslim, bila tengok akhlak, dia akan terfikir nak masuk Islam. Tanpa ada lisan berlaku. Maksudnya dari segi pertukaran pendapat, perbincangan, penyampaian melalui lisan. Jadi, bukan akhlak, kita tunjuk je. Kita tunjuk nilai Islam. Tapi, lisan pun kena gerak. Kalau kita hanya tunjuk akhlak, tak ramai. Ya, ia tak menafikan memang ada yang bila dia tengok ada nilai Islam yang baik, dia kaji dan dia memeluk Islam. Cuma bagi laluan untuk azan ya. Okey, baik. So tadi sebut tentang nombor 3, lisan. Ya, kita akhlak baik, tapi kita jangan lupa juga dari segi lisan juga kita menyampaikan. Nombor 4, huruf A, akhlak. Okey, tadi sebut kita ada lisan, masa yang sama kita ada akhlak. Dan saya nak berkongsi satu hadis di mana ada seorang sahabat datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, aku nampak ada seorang muslim ni, dia ibadah dia baik. Dia buat apa yang wajib, apa yang sunat semua dia buat. Tapi hubungan dia dengan golongan sekeliling, maksudnya jiran ke, kawan ke, tak baik. Maka, apa pengakhiran dia? Jadi waktu itu, Nabi bersabda, finnar, dalam neraka. Ibadah baik tapi hubungan dengan orang sekeliling tak baik. Nabi kata, neraka. Jadi soalan seterusnya, sahabat tu tanya, jadi sekarang ada satu lagi. Dia buat ibadah, dia buat yang minimum, yang wajib. Solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, zakat, insyaAllah semua ada yang wajib. Tapi tak buat lebih dari itu. Tapi hubungan dia dengan masyarakat semua baik. Jadi apa pengakhiran dia? Nabi kata, fin jannah, dalam syurga. So dalam hadis ni kita nampak dua jenis manusia. Ibadah baik, bab agama baik, tapi hubungan dengan masyarakat tak baik. Nabi kata neraka. Satu lagi, ibadah normal, biasa-biasa. Tapi
dengan hubungan baik. Nabi kata jannah. Jadi kita faham dalam Islam kita bukan saja sebut tentang, sebab kalau ibadah tu kita tahulah tentang hablum minallah, hubungan dengan Allah. Satu lagi bahagian di dunia bab muamalat, hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Sebab tu bila kita kata tentang akhlak ni, dia lebih berkaitan dengan hubungan kita. Kita tunjuk akhlak baik adalah hubungan dengan manusia. Kita tunjuk untuk apa? Sebab itu antara akhlak kita di akhirat yang Allah akan letak di atas mizan kita. Kita ada kalimah la ilaha illallah, tapi masa yang sama akhlak kita akan diletak di atas mizan. Jadi di situlah kita menjaga akhlak. Sebab hari ini ada kala saya pernah jumpa lah golongan muda tapi akhlak dia tak baik. Hari itu pernah pergi satu kedai makan, jumpa dua kumpulan muda. Saya rasa sekolah mendengar kot sebab pakai baju sekolah. Sekumpulan lelaki 2-3 orang, datang pula sekumpulan perempuan. Muslim, memang nampak Muslim. Dari jauh kumpulan perempuan tu tunjuk jari tengah. Belia hari ini ataupun belia golongan muda, hisap rokok, hisap vape. Walaupun kita tahu memang jumhur ulama kata vape, rokok haram, tapi still ada, terutamanya kita kata muda lah sebab merujuk kepada soalan ni. Golongan muda buat benda tu. Akhlak. Sebab di mata golongan yang belum Muslim, dia tengok Islam pun ajar benda macam ni. Walaupun kita tahu kita jangan tengok agama dari penganut, tapi itulah fitrah manusia. Dia akan tengok agama, firstly tengok dari akhlak tu dulu. Sebab tu kalau kita lihat kenapa akhlak Nabi jadi satu pembantu dalam dakwah Nabi pada peringkat awal. Kita tahu sebelum baginda Rasulullah menerima wahyu pertama, pada zaman muda Nabi digelarkan Al-Amin, orang yang dipercayai, amanah. Sehingga ada orang Quraisy yang musyrikun walaupun menentang Nabi, tapi waktu itu mereka akan letak harta benda untuk Nabi simpan. Sebab apa? Akhlak di situ. Dan Abu Bakar As-Siddiq antara terawal memeluk Islam, antara sebab dia kenal Nabi. Dia tahu akhlak Nabi macam mana. Dia tak pernah menipu. Itu menjadi asbab Abu Bakar memeluk Islam. So, pentingnya akhlak di situ sebagai satu mukadimah, satu pembantu kita dalam membuat dakwah. Dan yang nombor 5, huruf M. Dan ini sangat berkaitan lah dengan generasi muda. M, media. Bagaimana kita boleh sebagai generasi muda gunakan media hari ini dalam menyampaikan tentang Islam. Kita kata menunjukkan akhlak itu satu. Bukan saja akhlak di depan orang, akhlak di media juga. Bagaimana konten-konten hari ini. Banyaklah influencer ke, YouTuber ke, TikToker ke. Banyak media, social media. Cuma bagaimana kita menggunakan media, apa konten yang kita buat. Ada akhlak kita kat situ. Ada nilai-nilai yang kita tunjukkan sebagai seorang Muslim. Sebab kalau kita lihat, hari ini, media dia jadi satu senjata lah untuk kita menyampaikan Islam. Zaman dulu, waktu zaman Nabi, ataupun zaman para sahabat, zaman khalifah, senjata mereka adalah saif, pedang. Sebab zaman tu, media tak macam hari ini. Tapi hari ini, kita ada senjata juga, tapi senjata kita di alam maya, di media. Jadi bagaimana kita gunakan media ni dalam nak menyampaikan Islam. Ada banyak cara orang buat konten-konten hari ini. Tapi konten apa yang kita buat? Macam mana kita nak tunjuk apa itu Islam sebenarnya? Kita buat video, kita buat caption ke, kita buat gambar. Ataupun sekarang kita ada AI banyak. ChatGPT lah, DeepSeek lah. Ni semua teknologi ni. Teknologi ni kalau kita guna dengan betul, alhamdulillah, kita dapat meningkatkan kita punya keberkesanan. Kita nak menyampaikan Islam, kita nak mengajarkan Islam, kita nak tunjuk Islam itu apa. Media kita nak reach out lebih ramai orang, ada follower lebih ramai. Macam mana dia guna media ni dengan follower yang ada, dia nak sebarkan tentang Islam. So itu semua yang sebagai generasi muda sekarang kita kena faham lah. Kita nak menyebarkan Islam di media, bagaimana akhlak dia, bagaimana apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Kita tak boleh, oh tak apa saya nak buat dakwah, tapi konten dia
ada yang mendedahkan aurat, ataupun ada yang konten-konten yang tak sesuai, gambar yang tak sesuai, ataupun gambar yang bertentangan dengan Islam, ataupun sekarang banyaklah konten prank orang. Padahal kita tahu prank ni dalam Islam haram. Sebab tu Nabi kata, celakalah seseorang jika dia buat penipuan, berbohong, berdusta untuk membuat orang lain ketawa. Itulah prank. Tipu orang, kejutkan orang, nak buat prank untuk apa? Hiburan katanya. Tapi pada semua tu salah dari segi Islam, tapi dijadikan konten. So itu yang bahagianlah yang kita perlu berhati-hati di situ. Jadi sebagai kesimpulan, kita kata kita simpulkan dari segi keizahan yang tadi saya sebut di pusingan pertama, dan juga sekarang tentang generasi muda sekarang. So kita sebagai generasi muda, Allah bagi kita kekuatan, bagi kita tenaga untuk bercakap, untuk bergerak. Ada tenaga untuk bergerak. Tapi bagaimana kita guna kurnia Allah ni? Macam Brother Masalah tadi sebut, kita umat yang terbaik. Jadi kalau kita umat terbaik, kita ada kekuatan, kita ada resource yang Allah bagi pada kita. Jadi bagaimana kita guna benda itu yang kita akan dipersoal di akhirat nanti. Sebab tu dalam surah Muhammad surah 47 ayat 38 Allah kata, wa in tatawallah, dan jikalau kamu berpaling daripada jalan Allah. Apa maksud berpaling? Maksudnya kita buat sesuatu yang kita tak buat apa yang Allah suruh. Contohnya tak menyampaikan Islam. Allah kata, yastabdil qauman ghairakum, Allah akan menggantikan kamu dengan kumpulan yang lebih baik daripada kamu. Sambungannya, dan mereka tidak akan macam kamu. Maksudnya sekarang Allah bagi kita ada tenaga semua. Kita ada media, ada teknologi, ada AI. Bergantung pada bagaimana kita menggunakan semua kemudahan yang kita ada ni. Sebab di akhirat nanti, kalau kita tak pakai pun, Allah tak perlukan kita. Tapi Allah kata, Allah boleh gantikan kita dengan orang lain. Sebab tu, kalau kita lihat dalam sejarah Islam, golongan Yahudi, pada zaman Nabi Musa, mereka golongan yang terpilih oleh Allah. Kumpulan yang baik, terpilih. Tapi kenapa hari ini mereka jadi laknatullah? Sebab mereka sami'na wa asoina. Apa Allah kata, dia menentang. Dia tak nak. Allah suruh buat ni, dia bertanya. Dalam surah Al-Baqarah, tentang kisah tentang Al-Baqarah. So, mereka menentang Allah dari kumpulan bangsa yang terbaik jadi laknatullah. Hari ini kita khairul ummah, umat terbaik. Kalau kita tak buat apa Allah suruh, hakikat dia, pengakhiran dia boleh macam golongan Yahudi juga. Sebab Allah suruh kita buat, kita tak buat, Allah gantikanlah dengan orang lain. Allah tak perlukan kita pun. So di akhirat, bila kita depan Allah, Allah tanya, okey, aku bagi kau ada tenaga untuk bergerak. Adakah kau guna tenaga ni untuk menyampaikan Islam? Kita ada mulut untuk bercakap. Dari segi lisan kita, adakah kita, apa yang kita sebut guna lidah kita, ada kemampuan untuk bercakap? So semua ini kita akan dipersoalkan di akhirat nanti. Dan kaitkan juga dengan masyarakat majmuk. Kita mungkin ada kawan belum Muslim yang berbeza bangsa, berbeza agama. Kawan, jiran ke, rakan sekerja ke, kenalan, apa-apalah yang kita tahu. Di akhirat, contoh, InsyaAllah kita masuk ke syurga. Tapi sebelum kita nak menjejak kaki masuk syurga, tiba-tiba dengar suara familiar ni, ke belakang panggil nama kita. Contohlah, panggil saya lah, Adam. Oh, saya pun dengar, tengok, oh kawan dulu, non-Muslim. So di depan Allah, dia bagi tahu, ya Allah, ni kawan aku ni, Adam dulu, baik. Dia belanja makan semua, bawa pergi sana sini. Tapi kan, dia tak pernah bagi tahu siapa itu Allah. Mampus. Nak masuk syurga tapi kawan datang, tak pernah sampaikan. So Allah akan tanyalah, okey, kenapa tak sampaikan pada dia? Tapi katakan kita pernah bagi tahu tentang Islam tu macam mana semua. Dah bagi tahu lah. So di depan Allah kita kata, ya Allah, pada hari sekian-sekian, berapa hari, bulan, tahun bila, aku bagi tahu ni. Alhamdulillah, kita dah laksanakan tanggungjawab. So sekarang tanggungjawab bukan pada kita, tapi pada prospek kita lah, kawan kita, kenalan kita. Okey, itu saja untuk perkongsian daripada saya.
Saya serah pada moderator kita. Alhamdulillah, terima kasih kepada Brother Adam Tan. Saya kira kalau ikut Brother nak cakap tadi macam mana lagi. Tapi minta maaf Brother, masa amat-amat mencemburui kita. Jadi insya-Allah kita akan pergi kepada panel yang kedua di pusingan yang kedua ini kepada Brother Marcelus Murid. Baiklah Brother Marcelus Murid, jika kita tengok kepada konsep rahmatan lil alamin, yang mana kita pun mengetahui bahawa maksud rahmatan lil alamin ini iaitu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan rahmat untuk seluruh alam ini, seperti yang telah pun disebut di dalam ayat Al-Quran. Jadi brother, bagaimanakah kita boleh mengamalkan konsep rahmatan lil alamin ini secara praktikal di dalam kehidupan seharian di tengah masyarakat yang majmuk ini? Silakan brother. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, mabak. InsyaAllah saya cuba habiskan cepat mungkin. Yang pertama tuan-tuan puan, bila kita sebut tentang ayat rahmatan lil alamin, kita tahu ayat ini, asal ayat ini adalah daripada surah Al-Anbiya yang berbunyi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang bermaksud kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat kepada sekalian alam. Ayat ini seperti yang disebutkan tadi oleh moderator kita, dia beri di panel sebenarnya ini. Rahmatan lil alamin ini dimaksudkan, apa yang dimaksudkan pada ayat ini adalah Islam itu sendiri. Bukan kita bawa, tapi ada orang, nak sebut orang ni kena kira kritik ya kan. Ada orang dia kata rahmatan lil alamin, kita perlu menunjukkan rahmat kita kepada semua orang. Kalau orang ini mensyirikkan Allah, kita kena tunjukkan rahmat kita pada dia. Iya, bagaimana? Sorry, macam Indonesia sekian, pengaruh Indonesia. Minta maaf. Macam mana? Bagaimana kita perlu mempraktiskan rahmatan lil alamin itu ketika kita berhadapan dengan masyarakat majmuk? Tuan-tuan puan, tadi kita dah sebut yang bila kita, kenapa kita diciptakan berbeza-beza adalah untuk kita saling kenal mengenal. Itu yang pertama. Tapi ingat, ada lagi sambungan ayat itu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah mereka yang bertakwa. Bila kita sebut takwa ini, dia adalah satu elemen, satu nilai yang berkualiti yang patut ada pada seorang muslim. Takwa ini bila kita apply dalam kehidupan kita, of course kita akan ada rasa takut, khauf pada Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan buat segala yang Allah perintahkan pada kita. Namun kita pun manusia yang lemah. Betul tak? Disebutkan dalam Al-Quran, sesungguhnya manusia ini dijadikan manusia ini dengan sifat yang lemah. Kita masih ada sifat yang lemah. Sebab itulah kita selalu berdoa pada Allah dalam surah Al-Fatihah. Kita meminta ihdinas siratal mustaqim, supaya kita dapat petunjuk. Bukan sekadar petunjuk, kita mendapat kekuatan. Baik. Untuk kita mendapatkan kekuatan daripada Allah, kita mengharapkan kekuatan daripada Allah untuk kita apply rahmatan lil alamin ini, antaranya adalah bila kita bermuamalah ataupun berhidup bermasyarakat majmuk ini, kita kena ingat kita perlu ada rasa kasih sayang kita pada manusia. Bukan kita sayang pada seseorang itu disebabkan dia ini berbangsa, kalau seseorang itu berbangsa Cina, beragama Buddha. Cina lagi kan, resis betul. Kita bukan sayang dia sebab dia beragama Buddha. Kita bukan sayang seseorang itu sebab dia beragama Hindu. Kita bukan sayang seseorang itu kerana dia beragama Kristen, bukan. Tetapi kita sayang seseorang itu kerana dia adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi saya kongsikan, walaqad karamna bani Adam. Kami telah memuliakan Bani Adam. Disebabkan Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia, maka kita perlu menzahirkan rasa kasih kita kepada orang itu. Kerana dia manusia. Sekali lagi saya ingin tegaskan, kerana dia seorang manusia. Tetapi kita perlu ada rasa benci kepada
apa yang dia pegang. Saya nak bagi satu contoh singkat je. Tuan-tuan kami di Perlis Center of Wisdom, alhamdulillah kami aktif, tidak seaktif MRM lah kan. Kami aktif mengadakan program street dakwah. Dan ketika kami berhadapan dengan non-Muslim dalam program kami street dakwah, kami akan berinteraksi dengan mereka, dan non-Muslim ini kebiasaannya akan memberi respon kalau kami bercerita ataupun berkongsi Islam pada mereka. Antara respon sebahagian non-Muslim yang kami dekati, dia kata, orang Islam ni dia tak suka kami. Dia benci orang bukan Islam. Saya bagi dekat dia, betul. Kami orang Islam, kami tak suka dekat kepercayaan yang selain daripada agama Islam. Saya bagi tahu dia terus terang. Tadi kita sebut tentang izah. Ini bukanlah saya kata saya ada izah begitu tinggi, tetapi ini cara kita. Antara izah yang kita perlu tunjukkan adalah kita meyakini dan kita menyebutkan, kita mengakui bahawasanya hanya agama Islam yang benar di sisi Allah, dan kita menafikan kepercayaan agama lain. Dan bila orang bukan Islam itu dia mengatakan sedemikian, saya mengiyakan, iya, betul, kami tidak suka pada kepercayaan orang bukan Islam. Uncle, saya tidak setuju dengan agama uncle. Tapi you hina agama saya kalau macam ni. Uncle, saya tidak suka, tidak bermakna saya perlu hina. Ada saya hina uncle, kepercayaan uncle? Tak ada kan? Tugas saya uncle hanya saya nak berkongsi message. Saya nak bagi tahu uncle, kita memang ada perbezaan agama. Dan saya tidak suka, dan saya perlu ada rasa benci kepada kepercayaan yang uncle ada. Tetapi itu tidak bermakna saya perlu memusuhi uncle. Saya pergi bakar rumah uncle. Tidak. Sebab itu sekarang ni saya datang pada uncle. Contoh, saya bagi tahu tentang Islam. Saya nak uncle cuba dengar tentang agama Islam. Itu antara kaedah kami bila kami sampaikan Islam pada non-Muslim. Kita bagi tahu terus terang. So, nak bagi tahu, bila kita nak praktis rahmatan lil alamin ini, dia adalah bila kita hidup dalam masyarakat majmuk, kita menzahirkan kebenaran Islam itu. Dan kita juga perlu ada sifat terbuka. Tuan-tuan dan puan, saya dapat info di Perlis. Tak mau bagi tahu kat mana lah. Ada non-Muslim yang cuba untuk masuk ke masjid. Dia nak tengok apa ada kat masjidnya. Kita ada Ustaz Rosaizat. Ustaz Rosaizat ni adalah penggerak Mosto di Perlis. Dilatih oleh Sugimoto, anak murid Dr. Zakir Naik. Mungkin, tapi inilah tidak setara berbeda soal. Baik. Nak bagi tahu bila ada non-Muslim nak masuk masjid, ada orang-orang yang di dalam masjid itu, bukan AJK lah kot. Dia kata, apa pasal masuk masjid? Tak boleh, awak tak boleh masuk masjid. Kita mengharapkan di Perlis dan melalui program forum jelajah masjid Perlis ini, kita nak bagi tahu bila ada non-Muslim nak datang ke masjid untuk melihat keindahan masjid ini, bukan untuk memusuhi, kita sambut dengan tangan terbuka. Ketika itulah kita perlu tunjukkan pengaplikasian rahmatan lil alamin. Kalau ada non-Muslim, dia kata dia tak ada duit, sembanglah dengan jawatan kuasa, kita bantu dia apa yang perlu. Iya, mungkin kadang-kadang ada orang nak ambil kesempatan, tetapi kita berdoalah pada Allah. Mudah-mudahan dengan pertolongan yang kita berikan itu, sama ada sedikit ataupun banyak, mudah-mudahan itu boleh menggerakkan hati dia untuk dia datang kepada Islam. Janganlah kita menghalang. Masjid ini rumah Allah. Betul tak? Saya sengaja sebut di tempat yang lain, bukan di sini. Sini tak ada lah. Cuma seandainya, kalau boleh lah, kan Masjid Al-Rahim ini kita buat satu program bersama dengan non-Muslim. Di Perlis kita hanya lebih kurang, kita ada 30% penduduk bukan Islam. Dan sangat memberangsangkan apabila Sohibul Samaha Mufti sendiri bersemangat untuk berdialog dengan non-Muslim. Kita dah laksanakan perkara ini di Masjid Alwi, di Masjid As-Sabirin, dan mungkin kita akan cuba mengajak juga non-Muslim yang ada di sekitar masjid ini untuk kita berprogram. Dan mudah-mudahan itu juga menjadi salah satu
usaha dakwah kita. Dan sama-sama laki-laki kita cuba berusaha untuk kita mempraktiskan rahmatan lil alamin yang disebutkan tadi, yaitu dengan kita berkasih sayang dengan mereka dengan kadar yang tertentu, dan kita perlu ada perasaan benci terhadap agama ataupun kepercayaan ataupun perbuatan yang syirik kepada Allah itu, dan kita bertindak dengan perasaan itu dengan kita menyampaikan Islam kepada mereka. Demikianlah tuan-tuan, itu saja yang saya ingin kongsikan. Sebagai penutup, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada terutama sekali kepada jawatan kuasa masjid, dan saya ingin memohon maaf kepada jawatan kuasa masjid. Tadi petang kami bertelefon-telefon kan, nak pastikan program ini jadi atau tidak, sebab ada makluman last minute dan itu mungkin salah kami lah di pihak pentadbiran kami. Namun mudah-mudahan kami mengharapkan tuan-tuan dan puan terus menyokong usaha ini. Kita nak berikan kesedaran kepada masyarakat Islam kita betapa pentingnya untuk kita terlibat di dalam memperkasakan dakwah kepada masyarakat majmuk ataupun dakwah kepada non-muslim. So mudah-mudahan Masjid Al-Rahim ini boleh menjadi hub ataupun center kepada dakwah non-muslim di Perlis. Itu saja daripada kami. Saya mohon maaf sekiranya ada salah dan silap, dan saya kembalikan kepada moderator. Macam saya nak tutup. Alhamdulillah, sebentar tadi kita telah pun mendengar sedikit kupasan yang sangat bermanfaat tentang bagaimana seorang muslim itu boleh memainkan peranan yang penting dalam kehidupan bermasyarakat majmuk. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan hadirat yang dikasihi sekalian, sebenarnya kita patutnya apabila hidup bersama dengan masyarakat majmuk ini, kita perlulah rasa bersyukur. Kerana apa? Kerana apabila kita hidup di dalam masyarakat majmuk ini, inilah adalah peluang kepada kita untuk kita menyampaikan dakwah, menyampaikan Islam, agar rakan-rakan kita yang mana bukan Islam dapat kembali ke agama fitrah ini. Cumanya apabila kita memainkan peranan ini untuk mengajak orang ke arah Islam, kita sendiri kena pastikan diri kita ini apabila nak ajak, kita juga kena mengamalkan akhlak yang mulia sebagai seorang muslim. Jangan kita apabila kita ajak orang untuk kembali ke agama fitrah, terutama sekali kepada agama muslim, akan tetapi kita sendiri akhlak sesama kita pun kita tak jaga. Dan selain itu, apabila kita mengajak orang kembali kepada agama fitrah, kembali masuk agama Islam, tetapi diri kita sendiri masih lagi mengambil benda yang haram. Apa iaitu benda yang haram? Seperti yang berada Adab tadi sebut, jumhur ulama menyatakan rokok ialah perkara yang haram, difatwakan haram. Fatwa negeri Perlis sendiri menyatakan rokok haram, tetapi kita mulut masih lagi kuasa dengan rokok. Jadi itu sendiri telah menunjukkan akhlak kita yang tidak mulia. Jadi sama-samalah tuan-tuan kita yang mana merokok berubahan, selarilah dengan fatwa yang menyatakan haram. Selain itu, sebagai orang muslim juga kita mestilah toleransi. Tetapi harus diingat, apabila kita toleransi, jangan sampai kita menggandaikan prinsip kita. Maksudnya di sini tak menggandaikan prinsip, iaitu apabila kita bertoleransi, jangan sampai kita boleh mengiyakan apabila orang menyatakan perkara buruk tentang agama Islam, kita mengiyakan kononnya atas alasan toleransi. Apabila orang menghina agama Islam, kita perlu bangkit mempertahankan agama Islam. Itulah prinsip kita. Kita bertoleransi boleh, tetapi jangan sampai kita mengandaikan prinsip kita sebagai seorang muslim. Dan juga selain itu, apabila kita hidup dalam masyarakat majmuk ini, kita mestilah adanya semangat kebersamaan selaras dengan ajaran Islam. Jadi saya berharap, saya selaku moderator pada malam ini berharap semoga segala ilmu yang telah pun dikongsikan oleh panelis kita pada malam ini memberi inspirasi dan kekuatan kepada kita untuk menjadi muslim yang lebih proaktif, bijaksana dan berhemah dalam membina masyarakat yang harmoni. Jadi saya selaku moderator pada malam ini ingin memohon kemaafan jika sepanjang saya mengendalikan forum pada malam ini terdapat yang kekurangan, tersilap bicara, terkasar bahasa, saya mohon dimaafkan. Dan saya juga selaku pengendali forum pada malam ini memohon kemaafan kerana telah pun mengambil masa tuan-tuan dan puan-puan agak lama melebihi masa yang telah pun ditetapkan. Saya mohon kemaafan. Dan juga saya juga bagi pihak pengendali forum
ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli jawatan kuasa Masjid Ar-Rahim di Tito Bandar yang telah pun sudi menerima kehadiran kami pada malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita bertemu lagi di masa yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.